Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan lagi resepi masakan rumahan yang simple tapi sedap. Nah, berikut merupakan bahan utama kita iaitu kangkung. Nah, siapa yang suka makan kangkung? Biasanya kalau kangkung anda suka masak apa? Jadi menu kita pada hari ini ialah kangkung goreng belacan. Ni macam biasalah kita siang terlebih dahulu kita punya sayuran. Dan untuk kangkung ni semua bahagian semuanya boleh dimakan. Kalau akar janganlah. Jadi kangkung ni saya yang tanam dan saya telah petik sehari yang lepas tapi tak sempat masak. Hari ni baru sempat masak. Jadi kondisi dia tak berapa nak segar sangat lah sebab letak dalam freezer. Sebab peti air saya bahagian bawah tu dah rosak, jadi nak tak nak kena letak dekat bahagian atas. Nah, ni saya asingkanlah daun dengan batang. Kemudian sayur tersebut saya lanjut dengan mencucinya hingga bersih. Macam biasalah kangkung ni kita kena bersihkan betul-betul sebab kadang bahagian dalam dia tu ada ulat, ada cacing dan sebagainya. Jadi kena perhatikan betul-betul. Sebenarnya sayur apa pun sama je, semuanya harus dicuci dengan betul-betul. Takutnya dekat daun tu kadang ada ulat daun dan sebagainya. Lagilah kalau diduduk dekat paya-paya, kan ada kangkung paya. Saya suka tu kangkung paya tapi susah nak dapat. Ni saya guna kangkung yang moden tu, yang tanam sendiri. Kalau kangkung liar tu dia lebih sedap, dia lebih crunchy. Dan tekstur dia tu lebih kasar. Kalau yang macam ni lembut je. Dan untuk bahan-bahan tumisan, berikut merupakan bahan yang saya gunakan. Kita ada bawang merah, bawang putih, belacan dan juga ikan bilis. Kemudian kesemua bahan tersebut kita tumbuk sehingga lumat. Jika misalnya malas nak tumbuk, boleh je gisar. Nah, seperti anda boleh lihat, bahan saya pun telah lumat dengan sempurna. Sekarang mari ke langkah yang selanjutnya. Tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Jika misalnya minyak dah panas, kita ambillah kesemua bahan-bahan yang telah kita tumbuk hingga lumat tadi tu. Lalu bolehlah kita tumis macam biasa bagi jiran kiri kanan depan belakang bau dan bahan tumisan sedikit garing ataupun kekuningan. Sambil tu jangan lupa tambahkan garam sesuai selera. Lalu kita gaul rata bagi sebati. Kemudian saya juga tambahkan penyedap rasa ataupun MSG. Ni bagi yang gunalah. Yang tak guna boleh skip bahagian ni. Sama macam tadi, kita gaul rata bagi sebati. Lalu bolehlah tambahkan air sesuai selera. Air tu kalau boleh tak perlu terlalu banyak lah. Kemudian setelah mendidih kuat, bolehlah kita masukkan bahagian batangnya terlebih dahulu. Sebab bahagian batang ni dia agak lambat masaknya. Lembutnya lambat. Tapi untuk hari ni saya tak adalah masak sampai lama sangat. Sebab saya tak suka kangkung masak terlalu lama. Nanti dah tak crunchy dan lembek. Saya suka dia masih crunchy macam tu. Kemudian bolehlah masukkan bahagian daunnya. Sama macam tadi, kita gaul rata bagi sebati sampailah ia melayu. Nah, kangkung goreng belacan ni kalau dimakan dengan nasi putih sama pula dengan ikan goreng pun. Memang tak perlu lauk lain lagi lah. Sangat nikmat yang amat. Jadi anda wajib cuba sendiri dekat rumah dan menilainya sendiri sama ada ia kena ataupun tidak dengan tekak anda. Okey, ni seperti anda boleh lihat saya telah pun melayu dengan sempurna. Tidak bolehlah matikan api lalu siap untuk dihidangkan. Nah, bagaimana menurut anda dengan resepi kita pada hari ini? Cukup mudah kan? Merupakan menu rumahan yang biasa je tapi dengan rasa yang luar biasa. Kalau nak tahu sedap tak sedap, kenalah cuba sendiri kan. Jadi saya harap anda dapat mencubanya. See you next video guys. Bye bye.